الختام ندعو بكل احترام أستاذتنا الفاضلة أستاذة محفوظة بنت عبد الله لتكمل لنا فقرات هذا البرنامج وتتحفنا بكلمتها، فلتتفضل مشكورة. شكرا جزيلا. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي أستاذة محفوظة أو مندبة عربي، وهذا ابني. Abang anak pertama pada Tuan Fuzah, dan abang merangkap videografer dan juga pembantu lah kalau untuk tukar-tukar naung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Mahfuzah, saya anak Ustaz Mahfuzah dan saya anak Musa dan anak Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Aziz bin Mazani. Saya live streaming Sudah hampir 6 tahun. Nama dia Hero Arabic Latte. Kita juga ada TikTok Hero Arabic Latte, Facebook. Live streaming ni di akaun Facebook Muhammad Pek ni. Muhammad Pek. Okey. Mana Ismail Khadijah? Anak. Ini cucu pertama saya, Khadijah. Anak kepada Abang Lah. Isteri dia Aisyah, tak dapat datang. Saya ada 2 cucu. Satu lagi nama Umairah. Dan bersama-sama dengan Ustazah adalah 8 orang puteri daripada, siapa tahu? SMKA Zainah. SMKA Naim Lilbanan. Kenal kan? Dekat dengan Bilion di Kota Baru. Jadi saya mulakan dengan اسمي سارة وأنا من السنة السادسة. تشرفنا. Tafadhalna. Sekolah kami tak ada lelaki yang minta maaf. Semua perempuan. Kalau awak semua lelaki, eloklah tu. Assalamualaikum, ismi Dania, tasyarafna. Salam Farisa. Assalamualaikum, ismi Nurul Amali, minas sanati sadisa, tasyarafna. Assalamualaikum, ismi Adriana, minas sanati Sania. Tasyaraf. Assalamualaikum, ana ismi Atalia Mawadah, ana minas sanati Zarifah. Tasyarafna. Assalamualaikum, ismi Anus, ana minas sanati sadisah. Tasharafna. Assalamualaikum, ismi Zulfa, wa ana minas sanati sadisah. Tasyarafna. Assalamualaikum, ismi Dina, ana tasyarafna. Sekolah kami bukan sekolah yang menghafal Al-Quran, tapi kalau untuk belajar asrama, dia ada kelas yang tertentu untuk hafal beberapa surah. And Nahnu daripada kelas 3 Pental Quran, Nahnu berbeza daripada kelas-kelas lain. Nahnu ada satu subjek yang berlainan, iaitu kelas kemahiran Quran. Jadi dalam kelas kemahiran Quran ni Nahnu belajar semua perkara tentang Al-Quran. Contohnya taranum, pelbagai qiraat, and ada juga hafal beberapa surah. Alhamdulillah. Boleh? Sedap tak suara anak dara saya tadi? Kat sini ada kopi, tak nak dengar sikit? Boleh?
Okey. Surah apa tadi? Yusuf ayat 2. Ya, tak payah buka Quran. Yusuf ayat 2. Ke sini kan apa Quran? Oh, apa ayat tu? Oh, kita tak apa lagi. Buku ayat tu. Oh, ya, baik. Silakan. 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 Salah. Buka juga ayatnya. Kali awak boleh baca. Ya. Surah apa? Apa?